Teman duk tak tahu sangat pasal merdeka ni. Dia teman tahu, opa teman dulu duk cerita pasal atuk teman dulu askar. Lepas tu demo ni duk jumpa kat kebun getah. Masa tu atuk teman duk lawan dengan komunis. Ini pula jemput. Lepas tu demo berkahwin. Bila dia berkahwin, dapat nama teman. Tak lama lepas tu dapat pula teman. Menurut Kamus Dewan, edisi keempat cetakan pertama terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, merdeka bermaksud bebas, berdiri sendiri, tidak bergantung pada yang lain. Merdeka? Sekejap awak tanya Google. Kan ada teknologi. Guna babe. Jom, awak nak reply komen Facebook tu. Mestilah 31 Ogos. Tentu time tu semua orang cuti. Lepas tu banyak cerita best kat TV. 31 Ogos ke Oktober ya? Januari, Februari, Mac. April ya lepas tu? Tahu lah teman, tak pastilah bila nanti teman tengok kalender ya. Sudah semestinya pada 31 Ogos 1957. Jika dikira-kira, tahun ini genaplah Malaysia menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-53. 31 Ogos lah. Tahun pun tak pening sangat. Tanya soalan susah sikit. Gua punya wawasan lagi sangat lah. Tak reti nak jawab soalan senang macam ni. US kot. Kita tahu. Israel. Sebab Israel kan jahat. Jepun dengan British lah. Kau pun tak pernah pergi Bangkok? Kan banyak tinggalan British kat Bangkok tu. Jap, Belanda tak silap teman? Teman tak tahu lah. Menurut buku teks sejarah tingkatan 3, penjajah pertama yang datang ke tanah Melayu adalah Portugis, diikuti dengan Belanda, British dan Jepun. Kemudian British datang semula setelah berjaya menewaskan Jepun. Kau tak silap lah. Portugis, Jepun, Belanda, British. Komunis tu kira penjajah ke tak? Kau punya adik taklah kau main sangat kan? Mestilah pergi tengok kat KSCC tu. Rumah kita dekat je. Pergi tengok dengan member-member. Tapi kan member-member kita tak suka bang Fiz. Ada ke patut diorang nak Syahid F8 tu? Tak aku langsung. Waktu cuti, teman ni buat bendang je. Tapi kalau bendang tak jadi, teman pergilah ambil upah jaga saudara teman. Saya tiada masa untuk menyambut Hari Kemerdekaan. Waktu cuti saya penuh dengan aktiviti yang berfaedah seperti mengulang kaji di perpustakaan untuk menyiapkan kasih sayang hampir siap. Movie time. Yes. Merdeka. Cuti kan? Masa tu lah gua lepak dengan member gua. Ada. Lu tahu tak? Movie Merdeka ni apa? Main kat Bangkok. Kita tahu. Setiba sejarah kita tak sampai situ lagi. Ada, tadi bukan kamu dah tanya ke? Saya ulang sekali lagi, menurut Kamus Dewan, merdeka membawa maksud bebas, berdiri sendiri, tidak bergantung pada yang lain. Macam dah jawab tadi. Tak apa, awak jawab lagi sekali kan. Merdeka, maksud bebas lah. Sekarang ni, orang rasa tak bebas sangat lah. Kenapa mesti blok internet lah? Tak bebas lah macam ni. Mestilah. Kan dah sambut tiap-tiap tahun. Dah merdeka lah tu. Ha?
dengan British lah. Kau tak dah pergi banyak. Kau pernah pergi lagu. Mungkin buat sekali lah. Tak. 31 Ogos lah. Tahun... Orang pucau. Jadi bagaimana? Ini adalah kitaran hidup guru pelatih semasa berada di IPG. Sesuatu perubahan perlu dilakukan untuk mewujudkan kitaran yang lebih dinamik dan progresif untuk menjadikan profesion perguruan di negara ini lebih global. Masa untuk berubah.